Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat petang. Hari ini saya nak share video pendek je pasal enjin Campro, enjin Gen 2, Persona, FLX, Exora, Neo, Wajah, Saga dan macam-macam lagi lah yang menggunakan enjin Campro. Tak kisahlah Campro Basic, Campro IA, FM, Campro VVT, Campro CFE, Campro CPS. Dia akan ada alat ni. Okey, ni dipanggil sebagai pickup strainer. Yang mana fungsi dia akan duduk kat dasar oil sump, dia akan sedut minyak masuk ke pipe ni dan pergi ke oil pump. Okey. Isu yang biasa kita jumpa isu atau masalah yang biasa kita jumpa dekat pickup strainer ni adalah getah seal ni. Getah seal ni dia akan penyet. Nampak kat sini dia akan penyet, dia akan jadi keras dan dia akan leaking. Dia leaking tak perlu banyak, dia leaking sikit pun cukup lah. Jadi daripada pump sedut minyak melalui strainer ni, pump akan sedut angin masuk ke sini. Jadi di dalam oil pump, line semua tu akan ada bubble. Jadi seal ni kena tukar selalu jugalah. Okey, untuk mengelakkan kebocoran. Sebab bila bocor, enjin boleh jahanam. Sebab di dalam minyak hitam, satu laluan minyak hitam pergi ke crankshaft, pergi ke cam, pergi ke mana-mana, akan ada bubble, ada udara. Seal ni menisu. Okey, ni pun dah keras. Cuba cabut, cuba dah jadi terkopik-kopik macam ni. Okey, dah menandakan tak pernah ganti. Okey, yang kedua, ni khas untuk pomen dah ni. Nampak? Apa di dalam tu? Ni semua sampah sarap. Kalau saya tengok, saya nampak gam dengan gasket. Ini semua hadiah daripada pomen yang buat kerja macam tut. Macam tut lah, senang. Apabila korang buat kerja, korang bubuh gam terlalu banyak, gam-gam tu akan tercabut dan turun melalui minyak pergi oil sump dan last sekali sangkut dekat oil strainer ni, pickup strainer ni, dan menyebabkan minyak hitam tak boleh masuk apabila pump sedut. Pump sedut, minyak hitam tak boleh masuk. Jadi tersumbat dekat sini. Bila tersumbat dekat sini, minyak hitam masuk tak cukup, pergi kat pump, enjin kau tengah rev, tahu-tahu jahanam. Jam crankshaft, jam piston, conrod makan, main bearing makan, camshaft habis jahanam. Sebab minyak hitam tak cukup. Ni ni hadiah daripada pomen-pomen tu semua ni. Pomen celaka lah orang kata. Okey, ni semua gasket ni. Gasket ni gasket head ni. Ni gasket daripada head. Bila dia scrap nak buang gasket lama, gasket tu masuk dalam lubang minyak, dan lubang minyak tu dia akan turun ke oil sump. Dah sekali berkumpul dekat sini. Ini memang kerja nak menjahanamkan enjin orang ni. Okey, ni gasket. Ni gam gasket ni. Ni gam gasket. Apabila korang bubuh gam gasket banyak sangat, dia akan melilih ke dalam. Okey. Bila korang squeeze dia akan melilih keluar, dia akan melilih ke dalam. Yang melilih ke dalam dia orang akan tanggal dan akan masuk ke dalam oil sump. Last sekali sangkut kat sini. Ni semua gam gasket ni. Bagus pomen ni. Bagus. Dia menyebabkan enjin kereta ni jahanam terus. Okey. Semua gam dan gasket. Gasket ni gasket karbon ni. Gasket head ni. Bila korang nak cuci gasket head, lubang minyak return korang tutup lah dengan sakaba ke, dengan tisu ke, supaya habuk-habuk ni tak turun ke bawah. Kalau tak, tengok apa dah jadi. Enjin jahanam, total loss. Okey, lagi satu nak kongsi korang adalah benda lah ni. Pickup line ni, ni adalah kualiti cap ayam, cap biawak. Okey, bodoh tak bodoh, sampah tadi semua berkumpul dekat tengah-tengah ni je. Dekat dalam clear. Okey, dia berkumpul kat tengah-tengah ni je. Betul-betul lubang tu, nampak tu lubang yang pipe tu. Kat situ je dia berkumpul. Dekat ujung sana tak ada. Jadi
kecilnya kawasan filter. Kecilnya kawasan filter untuk tapis habuk kotoran. Kenapa? Sebab ni cak ayam punya, bukan original, bukan yang kualiti bagus. Korang tengok tu, besi filter, jaring filter bersentuh dengan pipe. Nampak? Dia bersentuh dengan pipe. Jadi atas sana, bahagian atas ini, filter tak function. Filter hanya berfungsi ngam-ngam kawasan lubang bulat ni sahaja. Kecil sahaja. Lebih kurang 1/3 daripada keluasan filter yang sebenar. Nampak tak tu? Okay, sekejap saya cuba zoom. Wah, boleh zoom. Tu nampak? Jaring filter net ni bersentuh dengan pipe. Jadi kawasan besar ni sahaja yang filtered. Yang atas tu, yang tersorok kat celah-celah tu, tak function apa benda. Jadi kalau korang nak beli pickup filter atau pickup strainer ni, korang kena check dalam ni. Kalau jenis macam ni, ini cak ayam, kau jangan guna. Okay, saya ambil contoh yang elok, yang original. Okay, tu yang cak ayam, ni yang original. Okay, nampak sama je. Apa beza dia? Tak ada beza. Beza kat dalam bang. Kau nampak? Saya zoom sikit. Nampak tak? Oh, zoom lah kawan. Okay, fokus kau tengok strainer ataupun net ataupun jaring tu. Alah, kamera nak jatuh. Sekejap. Okay, nampak? Net atau jaring ataupun filter ni tidak bersentuh dengan tu pipe. Jauh. Dia tak bersentuh. Jadi keseluruhan filter atau jaring ni berfungsi untuk menapis kotoran. Katalah habuk ataupun gam atau gasket dah melekat dekat sini, kat lubang yang bulat ni, minyak masih boleh mengalir ikut tepi sana, ikut dalam sana, lepas tu masuk balik ke lubang ni. Nampak? Tu Jadi keseluruhan jaring atau filter ni berfungsi, jadi luas permukaan dia. Aliran minyak akan jadi maksimum, tak tersekat macam ni. Okey, dia sentuh kat situ. Dalam lubang besar ni berapa? 1 inci lebih kurang. Dalam lubang 1 inci ada jaring pula, dia sekat pula aliran minyak. Jadi laluan minyak tersekat. Bila ada habuk sikit, terus tersumbat. Terus minyak tak sampai dekat enjin jahanam. Mak, biarpun dia tebal. Ini tebal ni, bagus. Tebal. Tapi buat kat sini macam tak ada otak. Bodoh. Yang ni nipis je. Nipis je. Tapi kat sini bagus, berfungsi. Kalau tu getah ni, kalau tak silap yang ori boleh cabut. Oh, tak boleh juga. Kata hidung. Okay, ni tak boleh cabut juga. Tak apa. Tapi getah dia masih kembang berbanding yang lama. Dah kemik. Fokus tuan nampak dah kemik. Yang baru kembang. Jadi dia ketat. Masuk situ ketat, takkan ada bocor. Sebab bila bocor, pam akan sedut angin, dia tak akan sedut minyak. Ibarat korang minum air Milo ais dalam cawan menggunakan straw. Okay, ibarat ni straw lah ataupun korang panggil apa? Straw, ataupun saya panggil peleting. Okay, korang minum sedut ke sini, air akan sedut air Milo ais dalam cawan. Betul, tak ada masalah. Tapi cuba korang tebuk lubang kat sini satu, dekat straw tu. Korang tebuk lubang, korang sedut, air naik tapi bubble juga akan masuk. Semakin besar lubang atau semakin besar kebocoran kat sini, semakin banyak angin masuk, semakin kurang minyak naik. Macam tu. Siapa pernah minum air dalam cawan guna straw dan straw tu berlubang, korang akan faham maksud saya lagi. Okay, dia tak akan sedut cair, dia akan sedut angin. So bila angin masuk, angin ni boleh kompres. Angin ni bukan sifat pelincir, jadi dia akan merosakkan komponen enjin, especially main bearing, core rod bearing.
Jadi benalah ni ya, pickup strainer ni seal dia perlu diganti selalu. Berapa kerap? Ambil lah 100,000 ataupun 150,000 sekali. Seal ni kalau tak silap saya memang ada jual asing dan tak mahal. Tapi kalau korang nak ganti sebiji pickup ni pun tak mahal. Saya dah lupa harga. Pickup tak mahal, tapi pastikan pickup korang yang berkualiti, jangan cap biawak ni. Okey. Ni berat ni. Berat. Bagus, terasa berat. Pipe dia tebal. Tapi kat sini haram jadah. Boleh ada flashlight tak kat sini? Oh, ada. Jap. Sini ada flashlight. Ni baru nampak. Nampak pipe tu. Jap. Ni baru jelas. Nampak dengan jelas. Pipe tu menyentuh net ataupun filter. Jadi hanya kawasan bulat ni sahaja minyak boleh lalu. Dalam kawasan dia kecil, ada net jaring pula menghalang oil flow. Ada sampah sarap pula. Memang jahanam enjin. Jahanam. Berbanding dengan ori, tengok jauh tu pipe tu duduk kat bawah. Jadi kawasan oil flow dia luas sampai ke bucu kat dalam tu. Kalau ada sampah sarap kat sini tak heran. Kalau sampah sarap tu tutup separuh daripada net, katakanlah separuh ni dipenuhi net, separuh lagi oil masih lagi boleh flow masuk ke bawah, lalu kat bawah dia tak ada isu. Tapi kalau yang ni dia tak tutup separuh, dia tutup bahagian bulat ni je, dah cukup. Jahanam lah. Tak cukup dah minyak naik atas. Aduh, tak pelik enjin ni jahanam. Tak pelik. Ini sekarang sama ada owner sanggup tak sanggup nak dengar, kos nak overhaul enjin ni. Sebab ni akan jadi teruk. Crankshaft habis jahanam, conrod habis jahanam, piston block semua jahanam, head semua jahanam. Oil pump pun cala bala. Pendek kata sebiji enjin kena tukar part-part dia. Gara-gara pomen bangang, guna gam gasket yang terlalu banyak, dan proses mencuci pergi buang sampah-sampah sarap tu ke dalam oisam. Habis banyak ni. Jahanam. Kita recommend owner tukarnya turbo lah. Okey, harap video pendek hari ni dapat memberi sedikit info yang berguna, bermanfaat kepada korang semua. Sekian.